Cahaya Mata Sarawak Berhad (CMSB) tampil mempertahankan keputusan mengecualikan Datuk Seri Mahmud Abu Bekir Taib daripada beberapa mesyuarat penting. Langkah ini diambil bagi mengelak konflik kepentingan susulan prosiding undang-undang yang sedang berjalan. CMSB menegaskan tindakan itu perlu untuk menjaga kepentingan syarikat serta kerahsiaan strategi perundangan. Penjelasan dibuat selepas Bursa Malaysia Securities meminta maklumat tambahan berhubung affidavit yang difailkan Mahmud Abu Bekir dalam saman terhadap syarikat dan 10 pihak lain. CMSB menjelaskan keputusan mengecualikan beliau daripada perbincangan adalah wajar selepas enggan menarik diri daripada mesyuarat jawatankuasa risiko kumpulan pada 23 Februari serta mesyuarat jawatankuasa pencalonan dan ganjaran dan mesyuarat lembaga pada 24 Februari. Kes ini kini menjadi perhatian kerana melibatkan peranan bekas timbalan pengerusi dalam syarikat.